UMNO nak bertanding solo di Melaka, menurut laporan berita harian. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan bahawa parti itu mungkin akan bergerak solo dalam pilihan raya negeri Melaka akan datang. Namun begitu, beliau masih belum membuat keputusan muktamad. Zahid berkata, UMNO memang ke arah itu tetapi semua akan diteliti terlebih dahulu, terutamanya bagi memastikan tiada pertindihan kerusi berlaku. Kenyataan itu dibuat ketika beliau merasmikan mesyuarat berkelompok cawangan UMNO seluruh Melaka di Air Keroh. Dalam masa sama, apabila ditanya mengenai cadangan menangguhkan PRN Melaka dan Johor, Zahid enggan mengulas lanjut. Katanya ringkas, beliau tidak mendengar apa-apa mengenai perkara itu. Sebelum ini, seorang lagi pemimpin UMNO, Ahmad Maslan, mencadangkan agar penangguhan PRN dibawa ke mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi Parti. Jadi persoalannya sekarang, UMNO betul-betul nak gerak solo? Korang rasa macam mana? Solo lagi kuat atau kerjasama lebih selamat?